kes Yusuf Rota lah. Jadi guys, untuk makluman semua, hari ini berlangsung satu sidang media oleh Peguam Rafiq lah, Peguam Rakyat Tuan Rafiq, berkenaan dengan kes Rota. Ni bukan kes yang jilat leher Ini kes yang mana Yusuf Rota telah dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri kerana memiliki dadah dan senjata api. So, oleh kerana Yusuf Rota dah bebas, pendakwa raya yang ni lah, yang kata Azam Baki kes NFA ni, yang kata Zahid DNA ni kan, pendakwa raya filekan ke Mahkamah Rayuan untuk minta rayu lah kes Yusuf Rota bebas tu. Jadi 15 hari bulan Jun ni akan berlangsung lah di Mahkamah Rayuan dalam kes tu. Jadi hari ni saya dengar lah isi daripada Tuan Rafiq. Ni ada sedikit saya nak minta korang dengar, saya akan ulas. Cuma saya nak minta gini lah, guys, ni keadilan tau. Saya telah menulis terus kepada Presiden atau Yang Amat Arif, Presiden Mahkamah Rayuan, memaklumkan perkembangan terkini kes ini, dan sesalinan surat tersebut juga saya telah pun salinkan kepada Peguam Negara. Pada 1 Jun 2026, saya mendapat pemakluman dan pengesahan bahawa anak guam saya, iaitu Yusuf Rota, telah memohon perlindungan suaka hak asasi manusia. He is currently in London, dan Government of UK sekarang memegang pasport dia. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, Yusuf Rota berada di London dan telah pun memohon suaka perlindungan hak asasi manusia kerana beliau benar-benar berada dalam ketakutan, beliau benar-benar risau tentang keselamatan diri dia, dan beliau risau beliau akan diapa-apakan. Dan ketakutan ini, saya perlu maklumkan kepada semua, adalah kerana Yusuf Rota melalui satu proses yang amat menakutkan dan amat menyakitkan dan amat merisaukan. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, apabila pertuduhan dibawa terhadap beliau sentiasa menyatakan beliau merupakan bangsa perangkap, dan beliau sentiasa menyatakan diri dia diperangkap dan dikenakan perangkap. Dan kerisauan itu menjadi lebih teruk apabila dengan jelas semasa perbicaraan kita telah menyatakan beliau merupakan mangsa perangkap dua individu ataupun orang yang ada kaitan dengan dua individu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan atau Farhash Wafah Salvador, dan atau orang-orang yang menerima arahan daripada sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Farhash Wafah Salvador. Saya telah menulis terus. Guys, apa yang Tuan Rafiq Peguam bagi tahu ni adalah berkenaan dengan Yusuf Rota ni. Dia ada dekat UK lah sekarang. Saya tengoklah kecaman-kecaman yang dibuat dalam komen-komen, ceplos-ceplos, walanon apa semua. Ginilah guys, kita ni kan semua ada otak lah, ada akal lah kan. Kalau korang tengok kronologi pun, apabila Yusuf Rota dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri di Mahkamah Tinggi, 6 hari lepas tu, budak Farhash buat report polis ke atas Yusuf Rota, minta Yusuf Rota ditangkap, ditahan. Kau nampak tak? Budak tu 9 bulan 10 hari dalam penjara 90, baru keluar, trauma lagi, terus pergi buat report, minta tangkap lagi. Kau faham tak faham ni? Saya dah tahu awal lah, sebab Yusuf Rota ada berhubung dengan saya lah. Tapi ni bukan suaka politik. Korang jangan salah faham. Ni bukan suaka politik. So saya tengok dia kata komen ni suaka politik. Bukan. Ini bukan suaka politik.
Ini dia panggil suaka hak asasi kemanusiaan. Baca kan suaka hak asasi. Sedang hantar dalam Telegram Timur Labuan. Kau boleh pergi kat Google pun ada lah. Rajin dengan tak rajinnya. Jangan jadi ceplo bodoh-bodoh ni semua. Ceplo bodoh-bodoh ni saya tengok komen. Tengok betul lah tu. Dia telah ditaja. Dia telah dibayar. Duduk dekat London. Apalah bodoh bengap. Otak tak ada. Inilah bila penyokong main bontot. Bila pemimpin main bontot. Penyokong pun otak pun kena bontot. Inilah dia. Kalau pergi dekat Google pun ada jawapan dia. Permohonan suaka di UK adalah proses perlindungan bagi individu yang lari daripada penginayaan di negara asal mereka. Pemohon mesti berada di dalam UK dan membuktikan mereka berdepan ancaman keselamatan atau hak asasi manusia jika pulang ke negara asal. So, tak betul ke? Yusof pergi UK, dia minta hak asasi kemanusiaan kerana kalau dia duduk dalam negara, dia diancam. Memang betul dia diancam. Sebab 9 bulan 10 hari budak tu dalam penjara Sungai Buloh. Blok Bandar Akhir. Hukum gantung. Penjara semua hidup. Dia keluar 6 hari terus buat report. Minta tangkap lagi dia. Ni kepada ceplo-ceplo walanan bodoh ni. So, kelayakan dia apa? Mesti membuktikan anda tidak boleh mendapat perlindungan di negara asal akibat kaum, agama, kewarganegaraan, pandangan politik atau keahlian dalam kumpulan sosial tertentu. Memang betul dia tak dapat perlindungan. Sebab polis pun tak siasat. Macam mana nak percaya dengan polis? Polis pun tak siasat. So betul lah tindakan dia. Mintakan suaka hak kemanusiaan. Tak betul ke saya cakap? Sebab duduk dalam negara ni, Perdana Menteri tu yang dikatakan yang dia buat laporan polis. Perdana Menteri dan Farhaj. Dalang yang menginaya dia. Polis tak tangkap, tak siasat apa semua. So macam mana nak percaya dengan negara ni kalau pemimpin banduan penyenayah tu duduk kat situ? Nak sekolahkan sikit korang ni semua ni. Yang mana-mana kata, dia lari lah apa semua. Sekejap aku tunjuk kau lari tak lari. Permohonan dibuat secara bersemuka. Sebaik saja tiba di UK melalui proses screening. Semasa permohonan diproses, anda tidak dibenarkan bekerja di UK. Kemudahan disediakan. Pemohon boleh menerima bantuan penginapan kerajaan dan allowance sara diri kira-kira $49 pound seminggu bagi setiap seorang. Ni kepada anak-anak haram ni, ceplo-ceplo bodoh ni, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim bangsat ni. Ni kerajaan UK sediakan tempat tinggal dan ada allowance. Faham tak? Ni bukan ditaja bodoh. Apalah benar bodoh. Ni lah bila pemimpin main bontot, pengikut pun bodoh juga, bebal juga. UK mengenakan undang-undang immigration yang ketat. Perharian yang diberikan suaka biasanya layak mendapat perlindungan. Namun, pendatang yang masuk melalui laluan tidak sah boleh berdepan sekatan termasuk kelewatan mendapatkan hak. So, Yusof Rota dilepaskan tanpa membela diri. So, ancaman kepada dia. So, dia pergi UK, pakai pasport dia lah, gila. So, sampai kat UK, dia minta suaka hak asasi kemanusiaan. So, pasport dia telah ditahan sebab dia minta suaka. Faham tak? Ni, ceplo-ceplo walanan bodoh ni. Faham tak faham ni? Saya tanya dengan korang ni. Nah. So, tak adalah. Dia tak ada ditaja dibayar sebab dia pergi sana. Dia minta sebab negara ni tak selamat untuk dia. Okeylah, saya tanya korang lah. Ada 2,500 kat YouTube, ada 1,500, 1,600 dekat Facebook. Kalau korang non-kunyit, kalau korang Farhaj, Yusof Rota ni ada banyak bukti pasal kau. Naik mahkamah, dia buka satu-satu, habis semua terdedah pasal kau dengan Israel, dengan Yahudi Zionis ni. So, dalam kepala otak kau, apa kau nak buat pada budak ni? Come on. Letak diri korang non-kunyit dengan Farhaj. Apa kau nak buat? Bagi tahu.
Komen. Enggak, ni bukan simpan lagi tau. Ni bukan simpan lagi. Dah simpan 9 bulan 10 hari budak tu melawan. 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh, budak tu masih melawan. Tak takut, tak berhenti melawan. Faham tak? Ini bukan simpan lagi, mangkuk. Jadi Yusuf Rota tu buat tindakan yang betul lah. Aku sendiri tak percaya dengan polis. Saya punya kes jammer kau lupa ke? Saya punya kes ni, yang pasang jammer aku panggil forensik. Forensik dah datang, skuad pemusnah bom datang, letupkan jammer tu. Sampai sekarang tak tahu apa cerita. Yang buat ugutan saling kunyit kongkang. Buat report polis, pun tak ada tindakan. Nak percaya dengan polis macam mana? Dalam kes Yusuf Rota ni cukup lah. Itu tak masuk kes Pamela Ling. Nak pergi SPRM, kena colik, hilang, gaib. Sampai sekarang hilang. Nak percaya ke? Kalau dah penjenayah jadi Perdana Menteri, banduan ni, mangkuk ni, kau nak percaya kat mana? Tu, pegawai custom yang dekat MOF tu mati tu. Lupa ke? Pegawai custom tu yang mati dekat MOF tu, ni. Sebagi korang. Okay, ni menarik ni. Ni. Mana? Yang mati terjerut tu. Berita banyak tak keluar dah. Tahu tak gimana ni? Pegawai custom yang mati tu dekat MIF tu. Ni, ada. Lepas tu kau nak suruh percaya dengan non kunyit. Kau biar betul. Baik, ini satu lagi laporan yang baru kami terima berhubung keputusan bedah siasat ahli Tribunal Kastam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, hasil bedah siasat mendapati tekanan di leher akibat jerutan. Proses bedah siasat hari ini dilakukan pada jam 11 pagi sehingga 1.30 petang dan dilakukan oleh pakar patologi dari Jabatan Forensik dan Patologi Hospital Serdang. Dan berdasarkan kepada laporan bedah siasat itu dan keterangan pakar, siasatan masih di bawah kematian mengejut. Laporan lengkap kami bawakan di platform astroawani.com. So, saya tanya dengan korang lah. Yusuf Rota tu bukan lari. Kerana dia takut. Dia dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Selepas 9 bulan 10 hari merengkuk dalam penjara Sungai Buloh atas jenayah yang dia tak buat. So, oleh kerana ancaman ni, dia gerak lah. Sebab dah negara ni tak selamat untuk dia. Dapatkan suaka hak asasi kemanusiaan. Bukan suaka politik. Ceplo bodoh-bodoh ni semua suaka politik. Kepala otak ada. Dengan kes-kes ni semua, saya tanya dengan korang lah. Kau rasa? Guys, ginilah. Dah 20 bulan lah. Yusuf Rota buat laporan polis. Menamakan Anwar Ibrahim dan Farhas sebagai dalang yang menginaya dia. 20 bulan dah, guys. Tuan Rafiq sendiri sahkan. Tak ada makluman daripada polis. Tak siasat. Kau faham tak? Tak siasat langsung dengan non kunyit tu. Farhas tu. Tak siasat.
So salah ke Yusuf Rote dapatkan suaka? Saya tanya dengan korang. Oh, dia lari lah. Dia lari, penakut apa semua. Dia lari, penakut. Habis kau nak tunggu Yusuf Rote mati macam Kevin Morris ke? Kena simen dalam tong. Kau nak tunggu hilang macam Pamela Ling ke, gaib? Ataupun kau nak tunggu macam pegawai yang mati tu ke? Kau nak tunggu semua ni mati baru kau nak, tu dah mati dah. Kepala bapak korang lah. Patut tanya dalam kepala otak korang ni semua yang masih kata Yusuf Rote ni penakut apa semua. Ni, aku tunjuk korang ni. Ni, video kat YouTube banyak dah blur dah, banyak dah hilang dah. Ni. Pergi type sekarang ni, aku nak pergi type. Pergi type. Anwar berlindung di kedutaan Turki. Pergi type. Pergi type. 2008 punya cerita ni, pergi type lah. 29 Jun 2008. Pergi type. Anwar Ibrahim lari sembunyi dekat kedutaan Turki, menyorok dalam kedutaan Turki. Itu baru lari, penakut, bacol. Bodoh. Yusuf Rote bukan penakut, dia lawan. Non kunyit lah, bos korang, wala non, bodoh. Saiful Mukhari buat report polis, lari sembunyi dekat kedutaan Turki. Itu baru penakut, bodoh. Sama dalam kes Yusuf Rote ni, minta imuniti, minta kekebalan, kepala bapak dia. Itu baru betul takut, minta imuniti, minta kekebalan. Betul tak guys? Betul tak betul? Minta imuniti, minta kekebalan. Dah lah kena bayar 50,000 dekat Yusuf Rote. Guys. Tak ada siapa yang terlepas tau. So 15 hari bulan ni kita tengok lah guys. Cuma tadi dengar daripada PC Tuan Rafiq. Sebab gini kes ni pendakwa raya tau. DPP lah, pendakwa raya yang filekan rayuan. So kita tak tahulah apa yang dia orang nak buat pada Yusuf Rote, saya tak tahulah. Adakah dia akan minta ekstradisi ke? But Yusuf Rote tak boleh balik sebab pasport dia UK pegang. Sebab bila minta suaka hak asasi kemanusiaan, pasport tu dipegang oleh UK, United Kingdom pegang. So kalau non kunyit, kalau kerajaan Madanon bongok ni nak, pergilah fight dengan kerajaan UK, betul tak? Pergilah fight. Pergi fight dengan kerajaan UK. Sebab budak tu dah minta hak asasi kemanusiaan. So kita tengoklah apa nak jadi lah. 15 hari bulan ni, kita tengok 15 hari bulan ni kita nak tengok apa nak jadi. Tak ada yang terlepas. Tak ada yang terlepas guys. Saya nak bagi tahu ginilah. Tak ada siapa yang akan terlepas dalam penginayaan ni. Ke Yusuf Rote. Termasuk akulah. Termasuk saya pun. Korang satu masa nanti, korang akan diburu bagaikan anjing. Ya. Korang akan diburu bagaikan anjing. Korang semua akan diadili. Tak ada yang terlepas lah. Yes. Confirm. Confirm guys. Saya memang tak percaya dengan polis. Aku memang tak percaya dengan polis. Bukanlah semua polis, anggota polis bawah ni semua okey, ni atas ni. Sebab ramai sangat nak jadi anjing kepada non kunyit. Biarlah. Ramai sangat. Inayah orang, zalim orang. Sanggup jadi bangsat. Itu sebab guys. Itu sebab kenapa Anwar Ibrahim letak Pudin Pokar Menteri KDN. Kau faham tak? Pudin Pokar kalah pilihan raya guys. Dia kalah. Teruk betul kalah. Betul tak orang Kedah? Orang Kedah betul tak? Dia kalah pilihan raya. Non kunyit lantik dia duduk dekat Menteri KDN. Jaga polis. Jaga immigration. Jaga. Banyak ni agensi ni. JPN. Orang yang kalah lah. Sebab apa? Fikirlah, fikir. Otak ada otak. Otak ke tak ada otak ni? Fikirlah. Kenapa dia lantik? Bukan orang menang. Orang kalah pilihan raya. Duduk Menteri Kanan KDN. Takkan tak boleh fikir bengap sangat tu. Bodoh lah tu.
So nak percaya dengan polis macam mana kalau nak Menteri KDN pun pudih pokah? Baruah kepada non-kunyit. So ni kezaliman. Jadi serap. Dalam kes Rota ni, kena sampaikanlah kebenaran tu. So kalau orang cakap kenapa dia lagi dapatkan suaka hak asasi kemanusiaan, bukan suaka politik. Sebab, come on lah. Biar bodoh mana ni, saya cakap gini lah, sorry lah, minta maaf lah kan. Bangga ni. Yang mana kata Yusuf Rota ni penakut, korang memang anak Arab. Itu je saya boleh beritahu. Memang korang ni anak Arab. Kau tanya mak bapak korang. Betul ke kau ni anak Arab? Itu je aku beritahu. Budak tu 9 bulan 10 hari lah gampang. Dalam penjara Sungai Buloh lah. Zalim tak saya tanya dengan korang? Apa yang berlaku? Sebab tu kalau geng-geng sumut, ZRA. Zainal, itulah kezaliman depan mata ni. Kezaliman lah. Zainal, Gaza dizalimi Zionis. Ni dalam negara ni, Yusuf Rota tu. Tak kena adik-beradik kau boleh lah Zainal, kau sembang. Kena adik-beradik kau pun kau tahu. Kita cabarlah Zainal dengan si dengan mangkuk ni. Saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Memang power lah. Serius cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Zainal, Faizal, aku nak korang ulas kes ni. Korang kan geopolitik dunia terpaling mendunia. Kau ulas kita kes Rota ni. Ulaslah. Kau tak berani nak ulas. Zainal tak berani nak cakap. Faizal pun tak berani cakap. Sebab apa? Bos korang. Sebab non-kunyit tu bos korang. Itu pasal kau tak berani nak ulas. Kezaliman pun kau buat tak nampak. Lepas tu kau sibuk. Gaza ditazim. Ni dalam negara ni. Aku ni tak apalah kau tak suka. Tu Yusuf Rota tu. Apa masalah dengan korang? Apa salah budak tu? Tak boleh fikir. Otak tak ada. Sama je semua hisap punai. Ya. Tak kena adik-beradik korang boleh lah. Kena adik-beradik korang. Geram kan? Tapi itulah guys. Suka tak suka, kita kena ikut undang-undang kan. So kadang-kadang geram juga kan. Macam kes apa semua kan. Kena ikut undang-undang lah. Kena ikut undang-undang. Dia ginilah. Dia tak ada kerajaan yang kekal. Jadi, dia orang ni yang mana yang nak pergi jadi anjing ni, biarkan dia jadi anjing. Tapi ingat, ada yang baik pun ada. Yang baik pun ada. Dia orang ada guys. Jangan risau dia orang ada. Sebab itulah kenapa kita ni misi nak selamatkan negara. Takkan kau nak biarkan penjenayah ni berkeluasa. Saya tanya dengan kau, takkan kau nak biarkan penjenayah ni berleluasa? Come on. Nak jadi apa pada masa depan anak cucu-cucu kita ni? Sebab tu kenapa kena reset, kena selamatkan negara ni. Ni yang kita kena buat ni. Cuma nak pesan lah, tak ada siapa yang terlepas. Tak ada siapa yang terlepas Penjara baru untuk korang. Hukuman dunia dan akhirat. Pasti. Setuju? Jadi guys, saya minta tolong dengan semua. Dalam kes Rota ni, bukan simpati untuk dia tak. Tapi kita nakkan keadilan. Sebab kalau orang ceplok kata, dia ni lari, dia takut. Dia bukan dikendaki, dia bukan bersalah macam Jolo. Dia bukan macam Jolo dikendaki. Jolo balik pun korang tak buat apa-apa. Jolo balik pun korang tak buat apa-apa. Punyalah gampang. Jolo balik pun dia orang tak buat apa-apa guys. Fikirlah. Tak tangkap pun. Rota ni dia tak ada kes. Dia dah dibebaskan. Dia minta suaka hak asasi kemanusiaan. Bukan suaka politik. Sebab dia tak selamat dalam negara ni. Asas dia kerana dia buat laporan polis ke atas non-kunyit, Saman non-kunyit dan Farhash, dia telah dizalimi di Inaya. 9 bulan 10 hari duduk dalam penjara Sungai Buloh. Siapa yang kata tak di Inaya, aku harap kena pada anak beranak korang. Badan bukan korang. Betul?
Kena anak beranak korang. Padan muka korang. Baru kau tahu langit tinggi rendah. Saya nak tengok benda tu. Baru kau tahulah nasib langit tinggi rendah kan. So kita demi keadilan kan Yusurota ni. Saya nak bacakan sikit. Kenapa polis tak siasat? Kenapa polis tak siasat? Saya nak bagi tahu dalam alasan penghakiman. Kau kena dengar PC Tuan Rafiq. Saya tidak setuju dengan ujahan Timbalan Pendakwa Raya bahawa nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafa Salvador yang tertuduh nyatakan dalam D19 bukan satu notis alung benda dah. Nama Anwar Ibrahim dengan Farhaj ada ni. Dia menjadi mangsa yang diperangkap oleh Datuk Seri Anwar dan Farhaj Wafa adalah satu versinya. Fakta versi tertuduh mengandungi maklumat mencukupi dan memenuhi satu notis. Tapi polis tak siasat. Guys. Ada guys. 20 bulan. Sebab macam saya bagi tahu lah. Dia bukan pasal jilat tengkuk. Kau kena faham. Dia bukan pasal jilat tengkuk semata-mata. Yusurota ni. Email. WhatsApp. Audio. Semua ada pada dia. Arahan yang diberikan oleh Non Kunyit, oleh Farhaj, jumpa dengan ejen Mossad, jumpa dengan orang Yahudi, Israel, semua tu ada. Bila naik bicara, Yusurota akan bagi keterangan. Mula-mula dia akan bagi keterangan. Kau kena faham ni. So, bila dia masuk, bagi pendedahan tu, terbuka lah semua. Termasuklah geng-geng sumut bodoh ni. Kau ada sibuk Anwar Ibrahim Non Kunyit. Dia lah Barua. Menang mahkamah lah. Ni yang dia orang takut sangat. Non Kunyit takut. Sebab terdedah semua. Bukan pasal jilat leher semata-mata. Fikirlah guys. Takkan jilat leher. Belum kena toron lagi pun. Tapi sebab bila Yusurota masuk dalam mahkamah, dia akan bagi keterangan. Peguam akan soal dia. So dia akan cerita, dia bekerja dengan siapa? Bekerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai apa? Sebagai pegawai penyelidik. Untuk apa? Ni, apa arahan? Berjumpa dengan ni. Ada bukti, ni saksi ni. Ni WhatsApp dia. Arahan daripada dia. Berjumpa dengan ejen Mossad. Ini yang Non Kunyit takut. Fikirlah, takkan jilat leher. Barua. Non Kunyit ni Barua.